Makin banyak orang pergi haji, makin wilayah Islam hilang. Artinya apakah kita pergi haji sekarang kita ikut falsafah haji? Hilang wilayah. Akhir sekali hilang Palestin tahun 1917. Pergi haji banyak tak? Makin banyak. Sekarang di Mekah nak pakai Palestin pun tak boleh. Wilayah Islam makin hilang. Why? Sekarang bila umat Palestin dibunuh secara zalim, yang bersuara Perancis, Paul yang baru meninggal dunia. Ulama-ulama yang duduk di kerajaan-kerajaan besar tak berani bersuara. Diam, membisu. Kristian. Ingat, bila pengembara Rom pergi cari istana Khalifah di Madinah tak jumpa. Karena Khalifah hidup bersama dengan rakyat. Waktu itulah Rom dan Parsi tumbang ke tangan Islam. Malam ini saya nak menyentuh soal falsafah haji yang cuba kita pahami. Ringkasnya daripada falsafah haji ini, kekuatan ibadat haji ini bebas daripada syirik, tidak takut lagi menyerah diri kalau datang perintah Allah. Kalau nak mengangkat darjat Islam, tak kira kedudukan kaya, miskin dan sebagainya. Daripada pembebasan Mekah, kerajaan Madinah, pembebasan Mekah, tak sampai 15 tahun. 15 tahun selepas pembebasan Mekah, Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar Al-Khattab. Hasil daripada wa adanu minallahi wa rasulihi ila nas yaumal hajjil akbar. Islam berkembang, Baitul Maqdis dibebaskan, Masjidil Aqsa, tempat Isra Nabi Muhammad SAW di bawah pemerintahan Islam, dia berkembang sehinggalah pemerintahan Islam itu menguasai hampir seluruh Afrika dan sampai kepada kita, sampai kepada China, sampai kepada lebih kurang 100 kilometer selatan Paris itu, Morocco hingga Merauke di bawah pemerintahan Islam. Kekuatan umat Islam waktu itu, orang melihat Amerika sekarang tak padan diukur. Orang geram bila sebut saja kerajaan Islam. Mana tidak gerunnya tentera Rom yang begitu hebat, tentera laut pada waktu itu. Waktu itu bukan tentera udara. Siapa yang menguasai laut, mereka lah menguasai dunia. Navy, tentera udara ini selepas Perang Dunia Kedua. Masa itu tentera laut paling kuat ialah tentera Rom yang menguasai Istanbul, Byzantium Timur, dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila kalah di situ, orang Barat, Rom ini menjadi lumpuh dan lemah, dan Islam naik begitu hebat. Sampailah waktu itu, bila sebut saja orang Islam, orang akan gerun melihat mereka. Walaupun dia datang dengan tongkang daripada luar, datang ke Kepulauan Melayu untuk membawa Islam. Kita tanya dia daripada mana? Daripada Yaman. Daripada mana? Daripada Hadramaut. Daripada mana? Daripada kerajaan Islam India. Maka orang akan menyambut kerana mereka tahu ini satu kuasa besar. Macamlah kita melihat sekarang Amerika tak dapat dikalahkan, too strong. Begitulah pandangan 700-800 tahun dulu orang melihat kerajaan Islam. Tetapi mana-mana kerajaan pun, jatuhnya kerajaan Fir'aun, jatuhnya kerajaan Namrud, jatuhnya kerajaan Rom, cirinya sama. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladzina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dzil autad. Semua kita lihat kerajaan hebat itu jatuh di atas kesombongan. Kesombongan Fir'aun, kesombongan Rom,
kesombongan kerajaan Islam. Bila pemimpin-pemimpin sudah lupa membina istana yang hebat-hebat. Ingat, bila pengembara Rom pergi cari istana khalifah di Madinah, tak jumpa. Karena khalifah hidup bersama dengan rakyat. Waktu itulah Rom dan Parsi tumbang ke tangan Islam. Bila pemimpin Islam telah melihat besar istana besar, satu demi satu kerajaan Islam jatuh. Ini falsafah jatuhnya kerajaan Firaun, jatuhnya kerajaan Namrud, jatuhnya kerajaan Rom, jatuhnya kerajaan Islam serupa. Kegerunan kepada kerajaan Islam mulai runtuh bila kerajaan Islam di Cordoba jatuh tahun 1492. 1492 jatuh. Kita tahu kerajaan Cordoba itu cukup hebat. Mereka lah yang membawa tamadun ke Eropah. Masjid di Cordoba itu muat 10,000 orang. Sistem suaranya khutbah, tak payah pakai mikrofon, boleh didengari oleh semua ahli jemaah. Masjidnya itu sekarang masih ada, hanya tinggal member saja yang Qurannya. Kemudian dia dah tukar jadi gereja dan museum. Bila jatuh saja kerajaan Cordoba tahun 1492, orang-orang Kristian kata, oh, rupanya kerajaan Islam boleh dijatuhkan. Bila jatuh saja dia melawan. Mereka membina kekuatan, terutama kekuatan laut waktu itu. Portugis, Belanda, semua buat. Tak sampai 20 tahun kuasai Melaka 1511. Orang pergi haji makin ramai waktu itu, makin ramai. Kemudian wilayah Islam hilang, kita hilang pula Patani 1785. Tentu semua tahu kerajaan Melayu masa hebat dulu, daripada Terang sampai Mindanao. Terang tu nama Terang. Phuket tu orang Siam dia tak boleh panggil huruf B, dia panggil P, Phuket. Phuket tu. Patani jatuh 1785. Mindanao jatuh. Kemudian lebih hebat Indonesia jatuh. Semua. Orang pergi haji kurang atau tidak? Makin banyak. Makin banyak orang pergi haji, makin wilayah Islam hilang. Artinya apakah kita pergi haji sekarang kita ikut falsafah haji? Hilang wilayah. Akhir sekali hilang Palestin tahun 1917. Pergi haji banyak tak? Makin banyak. Sekarang di Mekah nak pakai Palestin pun tak boleh. Karena kita tahu sudah menjadi ketakutan kepada kuasa besar yang menghadiahkan kerajaan-kerajaan itu kepada mereka selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kenapa? Wa adanu minallahi wa rusulihi ilan nas yaumal hajjil akbar Allahu bari'u minal musyrikin. Sekarang pergi haji makin ramai, wilayah Islam makin hilang. Why? Kenapa? Ini kita fikirkan semula. Sekarang bila umat Palestin dibunuh secara zalim, yang bersuara Perancis, Paul yang baru meninggal dunia. Ulama-ulama yang duduk di kerajaan-kerajaan besar tak berani bersuara, diam, membisu. Mana dia wa adzanu minallah wa rasulihi ila nas yaumal hajjil akbar. Paul, sebab itu saya pergi melawat, tanda tangan menghormati kematian Paul ini. Karena dia bercakap hentikan genosid di Palestin Kristian dan bangun demonstrasi rakyat Palestin di Eropah. Sehingga orang kita dia nak tunjuk perasaan, nak membela Palestin, dia kena pergi England. Sekarang di negara Arab semua diam, bahkan membawa Jennifer Lopez pula untuk buat konsert di Mekah sekarang di Arab Saudi. Kenapa? Kita ramai pergi mengerjakan haji. Allah menjanji kaum Islam tak kalah lagi. Kalau kalah makin lemah, kena cek ke dalam di mana silapnya falsafah haji itu. Kita lihat sekarang sudah
hampir 52,000 yang mati, kanak-kanak dan wanita dibom setiap hari, yang bangun membela rakyat Eropah. Tapi umat Islam mendiamkan diri. Pergi haji ramai tak? Ramai, makin ramai. Tapi falsafah haji, pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Hajar, pengorbanan Ismail dilupai untuk melawan syaitan yang kita nak pergi lejam nanti di 3 jamrah itu. Inilah yang kita kena hidupkan semula, tingkatkan semula pahaman masalah haji ini. Ingat, 15 tahun selepas haji ataupun haji akbar, selepas wafat Nabi Muhammad SAW, zaman khalifah kedua, sudah Masjidil Aqsa berada di tangan pemerintahan Islam. Sekarang pergi haji 3 juta, mungkin 3,5 juta, 10 tahun lagi 4 juta, wilayah Islam makin hilang. Kekuatan Islam tidak ada, umat Islam dipermainkan, boleh dibunuh, boleh kanak-kanak hilang kepala, hilang tangan. Kita hanya semua menjadi penonton. Kita hanya semua jadi penonton. Kita dipecahkan dengan mazhab, dengan kaum, dengan kuat. Kalau muncul orang nak menyatukan Hamas, Hizbullah, Jihad, kita tak ramikan penyatuan mereka itu, bahkan mencari supaya berlaku perpecahan. Inilah tanggungjawab kita besar, kembalikan pemahaman haji itu. Sebab itulah bila balik daripada haji, dia sepatutnya menjadi seorang pahlawan. Haji wajib, tapi kalau tak mampu, kita tahu tak perlu, wajib. Macam doa korban, kita ada duit korban, tak ada duit lah, yang korban ni semua kita dengan syarikat ini hong liong lapar, korban apa hari? Korban ada duit, korban tak ada duit, tak payah. Semua falsafah ajaran agama yang suci ini, yang membawa kekuatan kepada umat, yang membawa kepada tamadun, bila kita tinggalkan, maka yang akan terhina adalah orang-orang Islam itu sendiri. Kita yakin Islam dah umatnya jatuh, sudah sampai ke lantai. Bila akan sampai ke lantai, dia akan melambung semula. Tanda-tanda kebangkitan semula itu ada, tapi belum lagi cukup. Di antaranya kita kena perbetulkan soal falsafah haji ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.